Setiap hari, pelajar di seluruh dunia berjuang untuk memahami pelajaran mereka. Namun, tidak semua usaha membawa hasil yang diharapkan. Masalahnya bukan pada jumlah masa belajar, tetapi pada cara belajar itu sendiri. Di sinilah Strata diperkenalkan, satu sistem pembelajaran pintar yang mengubah cara pelajar berfikir, mengingat dan memahami. Strata bermula dengan Schedule Wisely, memastikan masa belajar diurus secara strategik. Kemudian, teknologi support digunakan sebagai alat pembelajaran pintar yang mempercepat pemahaman. Recall dan repetition membantu pengukuhan memori melalui pengulangan berkala. Analogy dan explanation menjadikan konsep kompleks lebih mudah difahami. Tactical rest memastikan otak kekal segar dan fokus. Dan advanced mapping menukar data kepada bentuk visual yang bermakna. Strata menggabungkan STEM melalui teknologi dan analisis data, serta KBET melalui pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Ia juga selari dengan model 5E yang memastikan pembelajaran berlaku secara aktif dan berterusan. Akhirnya, Strata bukan sekadar sistem pembelajaran, tetapi satu perubahan cara berfikir. Kerana pelajar yang berjaya bukan hanya yang belajar lebih lama, tetapi yang belajar lebih bijak. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Syarin. Ya. So, untuk yang projek Strata ini, ia merupakan satu kerangka pembelajaran yang komprehensif dan berasaskan sains kognitif. Ya, projek ini berjaya mengintegrasikan pelbagai strategi pembelajaran yang terbukti berkesan di dalam satu sistem yang mudah difahami dan diaplikasikan. Ya, kekuatan utama untuk projek ini terletak pada asas teorinya, ya, yang kukuh bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21 dan potensinya untuk membantu pelajar mencapai pembelajaran yang lebih mendalam serta berkesan. Ya. Projek ini menunjukkan tahap kematangan idea yang sangat tinggi serta mempunyai potensi untuk diperluaskan ke pelbagai institusi pendidikan. Sekian, terima kasih. Strata, master every layer of learning.